Seterusnya saya jemput Puchong. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana izinkan Puchong untuk turut serta dalam pembahasan pindaan perlembagaan yang begitu penting ini. Puchong menyokong penuh pindaan ini atas 3 sebab utama, tetapi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin mengupas satu hujahan di mana YB Pendang dan juga YB yang lain yang katakan hujahan lame duck Perdana Menteri itu. Saya anggap kita perlu tengok tempoh ini kepada two sides of the coin. Pada satu adalah fokus kepada di mana orang-orang pemimpin-pemimpin akan fokus kepada successor, kepada pemimpin seterusnya. Tetapi the other side of the coin ialah orang yang Perdana Menteri akan berani untuk membuat keputusan yang tidak popular. Yang ni kerana dia sudah tidak risau sama ada dia akan terus berkuasa. Oleh itu saya rasa hak tempoh ini bukan satu lame tak akan create satu lame duck prime minister, tetapi satu prime minister yang courageous dan yang akan nak tinggalkan legacy politik dia. Tan Sri Speaker, kita kembali kepada 3 sebab utama kenapa Puchong ingin sokong pindaan ini. Yang pertama, pindaan ini membantu mencegah skandal mega yang berkali-kali menghantui negara kita. Sejarah telah menunjukkan bahawa absolute power corrupts absolutely. Apabila seseorang pemimpin berada di puncak terlalu lama, mereka boleh membina rangkaian entrenched interest yang menguasai kontrak-kontrak kerajaan. Walaupun YDPA boleh melantik Prime Minister, Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti, tetapi kita perlu tanya, adakah majoriti tersebut dibina melalui politik patronage? Kerana seseorang boleh menjadi pemimpin lama tak ada had, maka politik patronage itu sangat senang untuk dibuat. Selain itu, kalau ada wujudnya tanggapan bahawa pemimpin tersebut akan berkuasa selama-lamanya dan menjadi pemutus utama dalam lantikan jawatan-jawatan utama institusi semak dan imbang seperti SPRM, Ketua Audit Negara, Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Badan Kehakiman. Ini akan meningkatkan risiko di mana institusi ini akan dikompromi dan tunduk kepada pemimpin supremo ini. Oleh itu, dengan had 10 tahun ini, kita boleh memastikan tiada sesiapa pun yang merasa sendiri untouchable atau lebih besar daripada undang-undang. Bagi Puchong, had tempoh Perdana Menteri tidak menyekat kuasa raja. Ia menyekat kuasa ahli politik. Ia menghalang mana-mana individu daripada menjadi lebih berkuasa daripada institusi negara, sekaligus memelihara kesucian dan kedaulatan raja perlembagaan itu sendiri. Tan Sri Speaker, sebab kedua Puchong menyokong pindaan ini ialah kita sudah tiba masanya Malaysia mengalih politik kita dan pentadbiran kerajaan di Malaysia daripada personality centric kepada institution centric. Good leaders come and go or they will change, but good institutions remain. Hanya institusi yang baik dan kukuh yang akan memberi impak berbanjangan kepada negara. Jika seseorang pemimpin boleh memegang kuasa tanpa had, fokus beliau mungkin lebih cenderung kepada bagaimana untuk membina personanya supaya boleh terus berkuasa. Sebaliknya, apabila terdapatnya had, mereka akan tumpu perhatian kepada apakah legasi yang mereka akan tinggalkan selepas 10 tahun melalui reformasi institusi, pindaan undang-undang dan juga dasar kerajaan. Dan kalau ada had masa, terdapat juga urgensi untuk merealisasikan harapan dan visi beliau di negara ini. Dan Sri Speaker, sebab ketiga Puchong sokong pindaan ini adalah mengenai dinamik kepimpinan. Kita perlu fresh blood dan idea-idea baru. 10 tahun adalah tempoh yang sangat mencukupi untuk mana-mana pemimpin untuk menterjemahkan visi mereka. Kalau kita lihat Indonesia, selepas era reformasi mereka menetapkan had 10 tahun. Hasilnya, peralihan kuasa dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi berjalan dengan lancar. Dan ekonomi mereka tidak turun tetapi melonjak tinggi kerana pelabur yakin kepada kestabilan sistem dan bukan bergantung kepada satu-satu individu. Puchong berpendapat bahawa pemimpin yang benar-benar hebat bukan pemimpin yang berkuasa selama-lamanya,
Tetapi pemimpin yang berjaya menyediakan succession plan yang mantap. Seterusnya, Tan Sri Speaker, saya nak menyentuh sikit apa yang saya sokong dengan klausa ini. Saya rasa saya sokong penuh klausa yang sangat penting dalam pindaan ini, iaitu pindaan ini 10 tahun ini adalah sama ada secara berturut-turut atau sebaliknya. Ini adalah sangat penting supaya kita menutup sebarang bottleneck di mana or loophole, ya, di mana pihak cuba menggunakan pemimpin proksi. Kalau kita boleh berturut-turut ataupun selain, satu pemimpin dia boleh buat 10 tahun, apa tu 8 tahun, lepas tu kalau adalah berturut-turut dia akan kosongkan 5 tahun. Bagi proksi, lepas tu balik berkuasa. Oleh itu, apa pindaan ini, wording yang digunakan oleh pindaan ini, saya sangat sokong. Supaya 10 tahun itu adalah bersifat mutlak. Itu sahaja yang saya ingin bangkitkan dan Puchong mohon menyokong. Baik, seterusnya Putrajaya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pertama sekali kita berada di sini pada hari ini membahaskan satu rang undang-undang penting kerana ianya melibatkan pindaan kepada perlembagaan negara. Pagi tadi saya mendengar ujahan yang diberikan oleh Yang Berhormat Kota Baru berkaitan perkara-perkara teknikal tentang perlembagaan yang menyentuh kuasa yang di-Pertuan Agong dalam konteks pelantikan Perdana Menteri. Jika diteliti perkara ini, saya nak sentuh satu perkara sahaja dan saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu perkara 384. Disebut di sini bahawa tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan saya mahu direkodkan di Dewan ini jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah rang undang-undang ini telah dibentang dan mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja sebelum dibawa ke Parlimen? Sekiranya ini tidak dilakukan, saya mohon justifikasi mengapa pihak kerajaan tidak berbuat demikian. Kerana seperti mana yang disebut dalam perkara 384, perkara yang kita bincangkan pada hari ini, pindaan yang kita bincangkan pada hari ini adalah menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja di Malaysia ini. Jadi saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan perkara tersebut. Yang kedua, Tuan Di-Pertua, poin kedua yang saya ingin sentuh adalah berkaitan dengan hujahan yang digunakan oleh kerajaan dalam memberi justifikasi kepada pengenalan rang undang-undang ini. Dan kita tengok tadi ramai yang berhujah bahawa penghadan jumlah jawatan kepada 10 tahun ini bertujuan untuk mengelakkan pemusatan kuasa ataupun penumpuan kuasa kepada individu tertentu jika kekal sebagai Perdana Menteri untuk satu tempoh yang panjang. Secara umumnya menerima asas bahawa bila dipendekkan tempoh boleh mengekang sedikit sebanyak pemusatan kuasa. Namun begitu saya ingin ingatkan bahawa jika kita lihat skandal keuangan yang paling besar dalam sejarah dunia, antara skandal keuangan yang paling besar dalam sejarah dunia iaitu skandal keuangan 1MDB. Dan jika kita lihat teliti satu persatu kronologi kes melibatkan 1MDB ini, kita boleh lihat bahawa ianya berlaku dalam tempoh belum pun sampai 5 tahun Perdana Menteri pada waktu itu memegang jawatan. Jadi apa yang paling penting kita kena faham di sini bahawa menghadkan pada tempoh 10 tahun dengan mengharapkan kita mendapat satu sistem yang baik dan dapat mengelakkan apa yang berlaku seperti mana berlaku pada 1MDB dahulu tidak lagi berlaku merupakan satu prinsip atau asas yang agak longgar. Sebab itu saya amat bersetuju apabila saya melihat kembali satu dokumen yang diberi nama Buku Harapan, Membina Negara Memenuhi Harapan. Ini buku harapan yang dilancarkan sebelum pilihan raya umum 2018 di muka surat 37. Disebut bahawa antara perkara yang disebut bahawa tempoh jawatan Perdana Menteri akan dihadkan kepada 2 penggal sahaja. Ini bukan 2 penggal tetapi 10 tahun. Dan poin yang seterusnya, Perdana Menteri tidak akan memegang jawatan menteri lain terutama jawatan Menteri Keuangan. Ini dinyatakan dalam buku Pakatan Harapan sendiri. Satu dah sedang dibuat dan saya nak tanya di sini mengapa
kerajaan dah tahu sejarah apa yang berlaku pada sistem negara apabila Perdana Menteri terlalu berkuasa, di mana apabila Perdana Menteri turut menjadi Menteri Kewangan, risikonya terlalu besar. Tak kiralah siapa Perdana Menteri, saya tak nak kata Tambun ke siapa-siapa saja dalam konteks tersebut terdedah pada risiko yang amat-amat besar. Dan sejarah telah membuktikan perkara ini. Dan pihak Pakatan Harapan pun ramai, saya ingat Pandan Segambut pernah membangkitkan bahawa Perdana Menteri tidak boleh menjadi Menteri Keuangan. Dalam konteks yang kita faham ini, kita tahu mudaratnya cukup besar. Jadi saya nak tanya pada kerajaan, mengapa tidak dimasukkan sekali? Kalau betul-betul nak mengurangkan pemusatan kuasa, maka masukkan sekali untuk memastikan supaya Perdana Menteri tidak menjadi Menteri Keuangan. Kenapa begitu sukar untuk dibuat demikian? Dah janji lama, kenapa dalam keadaan kita membuat pindaan ini tidak mengambil kesempatan? Jadi saya mohon penjelasan berkaitan dengan perkara itu, dan ingatlah bahawa kita di sini bersama-sama ingin membina sebuah negara yang jauh lebih baik untuk anak cucu kita, dan kita belajar apabila Perdana Menteri turut menjadi Menteri Kewangan, dan dengan adanya Akta Perolehan Kerajaan yang memberi kuasa cukup besar kepada Menteri Kewangan, kita mendedahkan sistem kenegaraan kita pada satu risiko yang amat tinggi, yang mana kita telah melalui satu pengalaman pahit sewaktu kita menangani krisis 1MDB. Sekian, Tuan Yang Dipertua, terima kasih.